Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita masuk ke ayat 30 dan 31 serta 32 dari surah Rum. Bagi mereka memiliki tafsir yang kasir, turun buka pada jilid yang ke-7 ke surat 236. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin min alladhina faraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sadaqallahul azim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah SWT, iaitu kepada agamanya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia mengikut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya dan dirikan salat, dan jangan kamu termasuk orang yang persekutukan Allah SWT, iaitu golongan yang memecah belahkan agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan supaya diperkukuhkan pandanganmu. Istiqamahlah dalam Islam yang disyariatkan Allah kepadamu berupa kesucian milah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dan Allah bimbing kepadamu wahai Muhammad. Maknanya disempurnakan oleh Allah SWT Islam itu bagi kamu dengan cara yang sangat sempurna. Di samping itu hendaklah engkau tetap patuh terhadap fitrah yang telah pun difitrahkan oleh Allah ke atas makhluknya. Jadi dalam konteks ini, kalau kita lihat fitrah, apa maksud fitrah? Ada banyak hadis yang menjurus kepada perkara penjelasan tentang fitrah ni. Contohnya dalam tafsir Qurtubi, Al-Imam Qurtubi membawakan pandangan daripada ahli bahasa, dia sudut fiqihnya, bagaimana fitrah ni merujuk kepada apa yang Allah jadikan pada seorang. Lebih jelas lagi, satu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendengar orang Arab berkata dalam pertelingkahan yang berlaku di antaranya dengan seorang temannya. Dia berkata, ana fatartuha, dalam kes berkaitan dengan perigi, yang mana setiap orang mendakwa perigi itu dia punya, dia yang menggalinya. Maka Arab itu berkata, ana fatartuha, ai itadatuha, jadi akulah yang buat perigi ni. Dia mengklaim begitu. Maka di sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jelaslah maksud fitrah ni bila lihat pada konteks penggunaan orang Arab, dia merujuk pada ciptaan Allah SWT. Dan begitu juga kita dapat lihat dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, bila Allah menceritakan di atas lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatan jam'a hal tuhisuna fiha min jada'a. Lalu membacakan hadis ini tambah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maksudnya fitrah ni kejadian ataupun asal usul ciptaan manusia itu seperti Allah jadikan. Dalam penjelasan Nabi ni nak menceritakan maksud fitrah tu, tak ada seorang anak pun melainkan lahirkan dalam keadaan fitrah. Maka yang menukar pemikirannya, membawanya kepada selain daripada fitrah yang salimah itu, fitrah yang benar itu, iaitulah ibu bapanya. Sama ada meyahudikannya ataupun menasranikannya ataupun majusikannya. Sebenarnya kamu melihat binatang itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan sihat, afiat, sempurna. Maka yang menjadikan dia berlubang telinganya ataupun dicucuk pada hidungnya, itu adalah apa yang kamu lakukan. Dan begitu juga bila manusia zaman dahulu kala, pada zaman jahiliah, mereka koyakkan telinga binatang itu dan menamakannya dengan berbagai-bagai nama yang tertentu, saibahnya, bahiranya dan sebagainya. Jadi maksud yang dikehendaki, tamsilan yang dikemukakan Nabi SAW di sini adalah fitrah yang Allah jadikan, iaitu asal usul kepada kejadian manusia. Ada panjang perbincangan, diskusi para ulama tentang perkataan fitrah ni. Kalau kita lihat dalam konteks hidayah yang Allah berikan kepada manusia, sebagai contohnya berkaitan dengan ayat daripada surah Al-A'raf yang pernah kita bincangkan satu masa dahulu, ayat ke-30, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fariqan hada wa fariqan haqa alaihimud dhalalah, bahawa sebahagian manusia telah Allah bagi hidayah kepada mereka dan sebahagian mereka telah menetapkan untuk mereka kesesatan untuknya. Maka dalam penjelasan di sini, menerusi tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Qurtubi membawakan penjelasan, mani ibtada Allahu khalqahu lidh-dhalalah sayyarahu ila dhalalah wa in amila bi a'malil huda wa man ibtada Allahu khalqahu
'alal huda sayarahu ilal huda wa in 'amila bi a'malid dalalah. Ini adalah rahsia ciptaan Allah yang kita tidak tahu. Maksudnya bila Allah telah menetapkan seseorang itu berada dalam kesesatan, maka dia akan menuju ke arah itu walaupun kehidupannya kita lihat terlibat melakukan amal saleh. Begitu juga sebaliknya. Orang yang telah ditetapkan dapat hidayah, maka dia pasti ke situ juga tujuannya walaupun dalam kehidupannya terpalit melakukan perkara-perkara kesesatan. Kerana ini satu rahsia yang Allah jadikan dalam kehidupan. Jadi dalam ayat yang lalu kalau kita perhatikan banyak mengemukakan bukti beraneka ragam yang menolak pandangan para musyrikin, bagaimana pembuktian kehebatan ciptaan Allah Taala, keesaannya, keagungannya, sehingga semuanya itu dibuat berkaitan bahawa manusia akan melalui proses satu persatu. Kemudian ayat ni bagai menyatakan setelah jelas bagi wahai Muhammad, maka pertahankanlah apa yang selama ni kau lakukan. Faqim wajhaka lidini hanifa, maka hadapkan wajahmu dan semua perhatianmu kepada Allah SWT, kepada agama Allah dalam keadaan lurus. Jadi faqim wajhaka ni dimaksudkanlah perintah untuk mempertahankan, meningkatkan, menghadapkan diri kepada Allah secara sempurna. Kerana selama ini kaum muslimin, apalagi Nabi Muhammad SAW, mereka memang telah pun menghadapkan wajah mereka kepada tuntutan perintah Allah SWT. Dari perintah ni tersirat juga perintah untuk tidak menghiraukan gangguan kaum musyrikin yang ketika turunnya ayat ini di Mekah masih banyak lagi gangguan itu berlaku. Maka tersirat di sini fahami daripada bentuk ayat ni bahawa merintahkan seorang bila menghadapkan wajah, satu uslub dalam bahasa Arab kalau kita lihat ini adalah zikrul juz' wa iradatul kull. Ini satu bab daripada majaz, menyebut sebahagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruh badan lah. Kerana bila Allah mengatakan faqim wajhaka, hadapkanlah wajah kamu, wajahmu merupakan anggota yang paling mulia. Berarti kalau tersirat di sini menghadapkan wajah, berarti jangan menoleh ke kiri kanan lagi, seperti kata Az-Zamakhsyari dalam tafsir ini, iaitu faqawim wajhaka lahu wa'adilhu ghaira mutafitin anhu yaminan wala shimala wa huwa tamthil liqbalihi ala ad-din wa istiqamatihi alayhi wa thabatihi wa ihtimamihi bi asbabihi fa inna man ihtamma bi syai'i aqada alayhi tarfah wa saddada ilayhi nadharah wa qawama lahu wajah muqbilan bihi alayhi. Jadi maksud kat sini yang dikehendaki itu tetapkan secara konsisten, jangan teragak-agak. Jadi hadapkan wajah kamu ke direction yang tertentu di sini tanpa menoleh ke kanan kiri. Tak payah kamu fikirkan implikasi terhadap gangguan mereka dan juga segala tindak tanduk buruk mereka, kerana ini juga ada kaitan dengan ayat yang lalu bila kita bincangkan tentang taqumus saah. Sebagai contohnya dalam ayat yang lalu bila Allah telah menceritakan taqumus samawat, maknanya menjadi tegak, tetap. Maka perkataan hanifah yang kalau kita pelajari bahasa Arab merujuk kepada makna lurus, berarti cenderung ataupun condong kepada sesuatu. Kata ni kalau kita faham bahasa Arab, ahnaf sebagai contohnya menggambarkan telapak kaki dan condongnya ke arah telapak sebelah kaki yang lain, dan kanan condong ke arah yang kiri, dan kiri condong ke arah kanan. Ini menjadikan manusia berjalan dengan lurus. Jadi lurus di sini merujuk kepada tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Kalau sebut hanaf dalam erti bahasa Arab, dia merujuk kepada satu kecacatan, tapi kalau sebut hanif, dia merujuk kepada kelurusan, istiqamah dan tetap dalam kebaikan. Kemudian perkataan fitrah. Jadi bila Allah menyatakan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, lihat di sini perkataan fitrah ni berbeza daripada tulisan bahasa Arab yang kita pelajari. Kalau kita je perkataan fitrah, contohnya fatara, tak marbuta, tapi di sini kenapa tak mabsuta ataupun maftuha? Kenapa tak yang maftuha yang digunakan di sini? Itu juga kita dapat lihat perkataan ni'mah sebagai contohnya disebut huruf tak mabsuta ataupun maftuha, tidak dipakai tak marbuta itu atau majduda. Kenapa huruf tak maftuha yang digunakan di sini? Ada banyak penjelasan para ulama, termasuklah seperti yang disebut dalam Al-Burhan oleh Al-Imam Az-Zalkashi, bahawa ni satu uslub dalam meraihkan pemilihan perkataan-perkataan yang diambil daripada kabilah-kabilah Arab yang lain. Maknanya bahasa Al-Quran ni meraihkan bahasa contohnya kabilah Quraisy banyak sekali, kemudian kabilah Tamim, kerana golongan Tamim mereka menulis perkataan rahmah, raha mim tak mabsuta, iaitu tak maftuha. Mereka tidak menyebut perkataan raha mim tak marbuta seperti yang kita belajar dalam bahasa Arab. Tak marbuta tu, tak yang simpul tu, mereka pakai maftuha atau mabsuta yang terbuka tu, alif ba ta, tak yang mula-mula tu. Begitu juga perkataan rahmah dalam Quran menggunakan inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin sebagai contohnya, boleh kita perhatikan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-56. Begitu juga kita dapat lihat dalam surah Ar-Rum yang sedang kita bincangkan sekarang ni. Nanti kita akan jumpa fanzur ila athari rahmatillah. Maka huruf tak ni ditulis maftuha. Kenapa? Ini jawapan yang pertama mengatakan bahawa bahasa Al-Quran turun mengambil kira penggunaan bahasa Arab, tulisan orang Arab selain daripada kabilah Quraisy. Maka mereka menggunakan tak marbuta, tapi orang Tamim menggunakan tak maftuha pada ejaan perkataan yang sama. Tapi disebut wakaf mereka akan sebut rahmah lah. Mereka tak sebut rahmat, rahmah. Satu lagi penjelasan menarik dikemukakan Dr. Fadil As-Samarai, seorang pakar ilmu balaghah dan tafsir Al-Quran, menjelaskan bahawa kalau kita perhatikan penggunaan tak maftuha ataupun tak mabsuta di sini, iaitu terbukanya tak, bukannya tak marbuta yang terikat, yang tersimpul itu, ia merujuk kepada keterbukaan. Kata Imam Zarkashi dalam Al-Burhan, ia merujuk kepada satu yang bersifat fi'il sebenarnya. Jadi sehari kita melihat penggunaan tak marbuta pada
kepada perkataan yang sepatutnya menggunakan ta marbuta, sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah di situ dia mengandungi makna fi'il. Wa dzalika anna hadhil asma, kalau kita lihat sama ada dia lazamat al-fi'il, sara laha i'tibarani, ahaduhuma min haythu ya asma wa sifat, wa hadha tuqbat minhu ta, wa thani min haythu ay yakuna muqtadaha fi'lan wa atharan zahiran fil wujud, fa hadha tumaddu fihi. Jadi kalau satu perkataan itu yang lazimnya menggunakan ta marbuta ataupun maftuha yang dipanggil sebagai mabsutah di sini, mabsutah maknanya terbuka, kalau ia mengandungi satu yang bersifat fi'il, maka dia akan menggunakan ta maftuha, iaitu ta mabsutah ni tadi. Jadi penggunaan di sini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ia merujuk kepada fitrah yang Allah kurniakan kepada manusia, diberikan kepada mereka, yang memang dijadikan oleh Allah. Walaupun di sini kedudukannya solat isim, tetapi dia mengandungi makna fi'il yang begitu dominan. Jadi dengan sebab itu dia menggunakan ta mabsutah ataupun ta maftuha ini tadi. Macam juga kita lihat perkataan bahasa Arab qalat. Jadi makna qalat itu dia berkata. Jadi digunakan ta mabsutah, iaitu ta maftuha, kerana ia merujuk kepada fi'il bukannya isim. Jadi hebatnya mukjizat perkataan Quran ni dapat kita lihat penjelasan dikemukakan dalam Al-Burhan oleh Imam Zarkashi bahawa penggunaan ta maftuha ataupun ta mabsutah di sini kerana ia mengandungi makna membawa maksud perbuatan yang melibatkan fi'il, af'alullah, bahawa kasih sayang Allah Taala itu dicurahkan kepada manusia walaupun ia merupakan kata isim, kata nama, tapi dia mengandungi maksud kata kerja dalam perkataan yang digunakan. Jadi begitu juga dapat kita lihat dalam ayat yang lain seperti yang saya bawakan contoh macam perkataan rahmat, perkataan nikmat, perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, maknanya penggunaan pada ta marbuta ataupun maftuha itu pun mengandungi rahsianya yang tersendiri. Inilah mukjizat perbezaan penulisan Al-Quran dibandingkan dengan tulisan bahasa Arab. Baik, jadi kita dapat lihat bahawa dalam satu masalah berkaitan dengan hari ini, Imam Zarkashi membawakan kitabnya bertajuk Al-Burhan itu yang merujuk kepada perbezaan tulisan ikhtilaf rasam al-kalimat fi mushaf wal hikmah fihi. Mana ikhtilaf, perbezaan tulisan kalimat dalam Quran yang kita dapati berbeza daripada tulisan bahasa Arab, dengan dua penjelasan yang telah saya kemukakan tadi. Sama ada dia merujuk kepada logah yang dipakai oleh orang Tamim, bukannya orang Quraisy, ataupun yang kedua merujuk kepada makna yang dikandung dalam perkataan itu sendiri, iaitu dia lebih menjurus kepada af'alullah, merujuk kepada kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk fitrah ni tadi, bahawasanya setiap orang bertanggungjawab untuk menjawab di depan Allah nanti kenapa fitrah yang telah pun dijadikan daripada kelahiran itu diselewengkan atas maksud hadis yang dikemukakan dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, iaitu bapalah yang yuhawidanihi au yunasranihi au yumajisanihi. Baik, jadi di sini kita dapat lihat maksud fitrah ni seperti yang dikemukakan dalam tafsir Qurtubi, dia merujuk kepada satu yang Allah jadikan bersifat keyakinan dalam diri dan keesaan Allah yang ditanamkan dalam diri setiap manusia. Sejak dilahirkan, perasaan semikian sudah ada dalam dirinya. Nanti saya akan bawakan kepada tuan-tuan soalan daripada para sahabat kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan anak-anak golongan kafirin. Ke mana beradanya mereka? Dalam satu hadis Nabi mengatakan Allah lebih mengetahui tentang mereka. Di mana mereka berada, apa yang berlaku buat mereka. Ni anak-anak golongan kafirin. Di mana mereka mati ketika dilahirkan. Bagaimana kedudukan kesudahan hidup mereka? Adakah mereka masuk syurga? Ataupun mereka dikenakan hukuman tertentu? Nanti kita akan lihat penjelasan berpandukan kepada hadis-hadis tentang perkara ini. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.